Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizki bin Ahmad Yusaini, wartawan TVTD TV PSS SK Tok D. Hari ini TVTD TV PSS SK Tok D berpeluang menembual seorang insan yang sangat kita sayangi, mantan guru besar Encik Muhammad Hafizah bin Abdul Rahman yang bakal bertugas sebagai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Pertama sekali, apakah perasaan Tuan apabila dapat tahu yang Tuan ditempatkan di PBD Kuala Terengganu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Rizki, wartawan TVTD SK Tok D. Terima kasih adik. Yang pertama sekali, cikgu berasa syukur Alhamdulillah kerana diberi kesempatan pada hari ini untuk ditemubual oleh adik untuk TVTD. Perasaan cikgu sebenarnya, cikgu amat berasa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi jawatan yang baru sebagai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Apabila menerima jawatan ini, cikgu merasakan tanggungjawab yang besarlah yang cikgu akan pikul sama-sama dengan pegawai, dengan PPD nanti untuk memastikan PPD Kuala Terengganu sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan, insya-Allah. Apakah kenangan yang paling manis yang Tuan tidak dapat dilupakan? Kenangan paling manis cikgu berada di SK Tok D, iaitu selama perkhidmatan cikgu berada di sini, cikgu mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat besar sebenarnya dalam di SK Tok D, utamanya di kalangan guru-guru, staf, ibu bapa dan pelajar-pelajar. Hubungan kekeluargaan itulah yang paling manis untuk cikgu untuk menjadi seorang guru besar sebelum ini yang dikenali oleh kalangan ibu bapa dan guru. Kalau sebut tentang pencapaian sekolah pula, apakah pencapaian yang paling membanggakan bagi Tuan? Pencapaian di sekolah SK Tok D sebenarnya bagi cikgu banyak yang cikgu sangat membanggakan lah. Dari segi akademik, sukan dan kurikulum serta sasiah yang terpuji. Yang pertama sekali cikgu ambil di sini dari segi akademik. Alhamdulillah, sekolah kebangsaan Tok D sebenarnya dikenali di luar sana pelajar-pelajar yang cemerlang walaupun kita berada di luar bandar sebenarnya ataupun di pinggir bandar. Oleh sebab itulah, kalau kita melihat di sini sejarah SK Tok D sepanjang perkhidmatan cikgu menjadi cikgu biasa, menjadi guru penolong kanang di sini dan menjadi guru besar. Cikgu telah melahirkan, ada di kalangan pelajar pada 1 tahun itu 2 orang pelajar sekolah Tok D telah melanjutkan ke sekolah permata pintar, dan yang lain-lain lagilah cemerlang. Ada yang masuk ke sekolah MRSM, sekolah berasrama penuh, sekolah sains, sekolah agama dan sebagainya. Syukur Alhamdulillah. Dari sudut sukan, cikgu melihat di sini watak kita daripada awal. Cikgu mula-mula masuk di sini, cikgu tak nampak watak apa yang cikgu nak bawa di sekolah. Dan apabila cikgu memilih mencari peluang dan ruang yang ada untuk sukan, cikgu telah memilih watak mentadesa. Alhamdulillah, sepanjang mentadesa dijalankan di peringkat negeri Terengganu dan daerah Kuala Terengganu sentiasa meneraju ataupun menjuarai mentadesa sebenarnya. Alhamdulillah. Dan pelajar-pelajar di sekolah SK Tok D sentiasa dan setiap tahun ada yang layak untuk mewakili negeri Terengganu ke peringkat MSSM ataupun peringkat kebangsaan. Dari sudut kurikulum, Alhamdulillah, setiap tahun selepas menjadi jawatan guru besar di sini, BAJSK Sekolah Kebangsaan Tok D berada dalam ranking yang top 3 terbaik di daerah di negeri Terengganu, dan dalam daerah insya-Allah juga berada dalam top yang satu lah, orang kata tempat yang terbaik lah, ranking di atas lah. Okay, Alhamdulillah. Dari segi sasiah di sini, kita tidak melihat isu-isu ataupun perkara-perkara yang besar, permasalahan yang besar di kalangan pelajar-pelajar di sini.
Alhamdulillah dengan kebersamaan kami dalam SLT, terutamanya dalam HEM, memastikan pelajar-pelajar di SK.D ni mempunyai sasiah yang terpuji. Alhamdulillah. Setiap perjalanan mesti ada cabaran. Apakah cabaran terbesar Tuan dan bagaimana Tuan mengatasinya? Okey, cabaran yang cikgu alamin sepanjang cikgu berada di sekolah kebangsaan atau D, yang pertama sekali nak adakan watak di sekolah. Apabila cikgu menjadi seorang cikgu tahun 2010 di SK.D, masa itulah cikgu telah mencari satu peluang, nak rebut peluang supaya nama SK.D ni tercipta di peringkat yang tertinggi. Untuk makluman semua, cabaran cikgu pada masa itu adalah daripada kalangan ibu bapa. Untuk makluman semua juga, pada masa itulah cikgu mempunyai kekangan di antara pelajar dan ibu bapa. Ada pelajar nak tapi ibu bapa tak bagi untuk dia bermain. Ada ibu bapa suruh bermain tapi anak tak nak bermain. Itulah cabaran yang besar pada peringkat permulaan. Dan apabila satu kejayaan mentah desa ini tercapai pada tahun pertama, di kalangan ibu bapa sebenarnya telah memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada cikgu untuk memastikan perjalanan untuk watak mentah desa di sekolah kebangsaan Tok D ini tercapai setiap tahun. Dan cabaran yang kedua bagi cikgu tidak lain tidak bukan dalam PDIP, dalam program membaca dan menulis dan mengira di kalangan pelajar-pelajar kita lah. Program ini sebenarnya cikgu melihat yang backup permulaan, sokongan yang kurang merasakan di kalangan ibu bapa sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, selepas setahun ke tahun, program-program yang kita anjurkan di peringkat sekolah dalam program 3M ini, peningkatan pelajar-pelajar yang tidak boleh membaca, menulis dan mengira setiap tahun daripada tahun 1 sehinggalah di tahun 6 kita dapat atasi dengan baik dengan kerjasama ibu bapa. Ibu bapa datang ke sekolah bersama dengan guru dan program itulah memberi kesan ataupun impak yang sangat bermakna kepada pelajar-pelajar yang tidak menguasai 3M di peringkat sekolah kebangsaan Tok D. Sekarang Tuan bakal berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Boleh Tuan kongsikan sedikit bagaimana tugas di sana nanti? Okey, tugas baru cikgu sebagai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terengganu, sektor pembangunan murid, ada yang sama dan ada yang ditambah sebenarnya daripada seorang guru besar. Tapi tugas utama cikgu berada di sana nanti akan melihat dalam kemenjadian pelajar-pelajar dalam sukan dan kurikulum serta dalam al-ihwal murid dan tugas-tugas khas yang lain lah. InsyaAllah apa yang cikgu berada di sekolah kebangsaan Tok D ini, cikgu akan bawa di sana dan cikgu cuba belajarlah supaya sektor pembangunan murid daerah Kuala Terengganu menjadi peneraju kepada di negeri Terengganu nanti, insyaAllah. Akhir sekali Tuan, apakah pesanan Tuan kepada guru-guru dan murid-murid yang akan terus berjuang di sekolah ini? Pesanan cikgu kepada semua guru, kepada semua staf, semua murid dan ibu bapa serta komuniti, dan tidak lupa cikgu kepada AJK PIBG Sekolah Kebangsaan Tok D yang sentiasa bersama cikgu dalam memperjuangkan kemenjadian pelajar di SK Tok D sebelum ini. Pesanan cikgu yang pertama sekali, teruskan kecemerlangan yang kita capai sebelum ini dan kita tambah baikkan lagi kecemerlangan yang ada sebelum ini untuk kita bawakan pelajar-pelajar ataupun murid-murid SK Tok D ini di pentas yang tertinggi. Tak kiralah dalam bidang sukan, dalam bidang kurikulum, bidang akademik dan sasiah. Cikgu sangat yakin dan percaya dengan kewibawaan guru-guru bersama dengan para ibu bapa
dan PIBG sekolah, apa yang kita rancang sebelum ini dan akan kita buat selepas pada ini, insya-Allah boleh berjaya, terus berjaya dan mencapai kecemerlangan yang luar biasa suatu hari nanti. InsyaAllah, hubungan kekeluargaan kita di SK.D ini kita jalin ukhuwah yang lebih baik lagi selepas ketiadaan cikgu di Sekolah Kebangsaan Tok D. Selamat maju jaya SK.D dan teruskan kecemerlangan se-Tok D ataupun Rimau Tok D yang disegani di peringkat yang tertinggi. Terima kasih Tuan atas segala jasa, bimbingan dan pengorbanan bersama kami. Kami, TVTD TV PSS SK Tok D dan seluruh warga sekolah mendoakan agar Tuan terus cemerlang di tempat baru. Semoga ukhuwah yang terjalin tidak akan terputus. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih Tuan.